Di sebalik kabut subuh yang tenang, tersembunyi satu rahsia lama. Peti tabut peninggalan Nabi Musa dan Harun. Masih wujudkah ia di bumi ini? Dalam peti itu, tersimpan peninggalan agung, tongkat Nabi Musa, pedang Nabi Harun dan sakinah dari langit, penenang hati setiap yang beriman. Allah telah berjanji, sesiapa yang membawa peti tabut ke medan perang akan menang walau tenteranya sedikit, kerana bukan jumlah yang menentukan, tapi keberkatan dari langit. Tapi, bila manusia mula mungkar, peti itu tidak lagi kelihatan. Malaikat datang, mengangkatnya tinggi ke langit, lalu disembunyikan di tempat yang hanya mereka tahu. Sejak itu, tabut gaib dari pandangan dunia. Ahli makrifat berkata, peti itu tidak lenyap. Ia dibawa malaikat ke arah timur, tempat yang aman dan tersembunyi. Dan timur itu ialah bumi Nusantara, tanah Melayu yang kita diami hari ini. Gunung Jerai, Pulau Besar, Pulau Nangka, semuanya disebut dalam hikayat lama. Tempat di mana alam manusia berselisih dengan alam gaib. Tempat yang dikatakan menyimpan tabir tabut. Tanah Melayu, bumi yang jarang ditimpa bencana besar. Adakah kerana rasa tabut masih bernafas di sini? Hanya orang yang tinggi makrifatnya mampu merasai getaran nur tabut. Bukan dengan mata, tapi dengan hati yang telah dibersihkan. Bila tiba waktunya, langit akan terbuka dan tabut itu akan muncul kembali di tangan Al-Mahdi. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu segalanya. Mungkin rahsia itu masih bernafas di bumi kita.